bajet RM5,000 nak pakai kereta? Jom. Yang pertama, kita ada Proton Wira. Yang ni dia datang dari tahun 2007. Harga dia RM5,000 sahaja. Yang kedua, kita ada Proton Wajah. Yang ni dia datang dari tahun 2004. Harga dia Panji nak bagi dengan harga RM4,000 sahaja. Next, Panji ada sebuah Proton Gen 2. Yang ni dia datang dari tahun 2005. Harga dia Panji nak lepaskan dengan harga RM5,000 sahaja. Proton Wira lagi. Yang ni dia datang dari tahun 2001. Harga Panji nak lepaskan dengan harga RM5,999 sahaja. Proton Saga tahun 2007. Yang ni harga dia Panji nak bagi RM5,000 sahaja. Proton Wira lagi. Yang ni dia datang dari tahun 2001 dengan harga, korang boleh tengok, RM5,000 sahaja. Yang ni bukan kereta aksiden, bukan kereta banjir Yang lain-lain pun bukan kereta aksiden, bukan kereta banjir. Untuk dalaman dia, korang sendiri boleh tengok. Owner asal dah belanja bucket seat untuk korang, siap dengan Android player. Kereta pun transmission auto. Tahun 2001, enjin, aircon, gearbox, tak ada apa-apa masalah. So, kalau korang berminat nak pakai kereta dengan bajet RM5,000, korang boleh contact nombor yang ada dalam video. Like, komen dan juga share supaya korang tak terlepas next update daripada Panji. See you next video. Assalamualaikum.